Tuan-tuan, adakah logik? Kita bincang logik. Agama ni bukan suruh mandulkan akal. Guna akal di tempat yang boleh. Guna akal di tempat yang akal mampu fikir. Logik. Nabi buat haji berapa kali sepanjang hidup? Hanya sekali. Nabi solat berapa kali sehari? 5 kali. Jemaah lagi. Maksud Nabi dia solat berjemaah, dia imamkan sahabat 5 kali sehari selama 10 tahun dekat Madinah. Takkanlah kalau Nabi lafaz niat waktu solat, tak ada satu riwayat pun daripada sahabat yang dengar Nabi lafaz niat. Sedangkan dalam haji, sekali Nabi pergi ihram, sahabat riwayat Nabi melafazkan niat dalam ihram. Adakah logik? Benda yang selalu berlaku ni dipanggil dalam kaedah hadis, dipanggil tawaffurud dawa'i ala naqliha. Faktor untuk riwayat tu terlalu banyak dan tak ada halangan pun nak diriwayatkan. Tiba-tiba tak diriwayatkan, menunjukkan benda tu tak ada. Saya bagi contoh. Ada satu riwayat daripada Asma bintu Umais. Nabi SAW dikatakan angkat matahari naik balik lepas dia terbenam. Ali tidur atas riba Nabi. Nabi tidur atas riba Ali daripada waktu zuhur sampai waktu maghrib. Nabi tertidur. Ali takut nak kejut Nabi dalam hadis ni. Dah malam, Nabi bangun tengok dah maghrib. Nabi kata, pasal apa tak kejut? Ali kata, kesian, tengok kau penat sangat. Maka Nabi angkat balik matahari naik. Nabi angkat balik matahari naik. Hadis ni datang daripada jalan Asma bintu Umais. Zahir sanad sahih. Kalau kita tengok sanad dia sahih. Pada zahirnya semua perawi okey-okey berlaku. Tapi Ibn Katsir tolak, Ibn Taymiyah tolak, Az-Zahabi pun kritik, Ibn Qayyim juga kritik. Sebab apa? Sebab dia kata kalau peristiwa ni betul-betul berlaku, takkan seorang je riwayat, Asma je riwayat. Kenapa sahabat lain tak riwayat? Kalau benda ni betul-betul berlaku, dah tentu riwayat ni mutawatir. Pasal apa mutawatir? Sebab semua orang dapat tengok malam dah tiba-tiba matahari naik balik. Bukan hanya orang Islam aja yang riwayat, orang kafir pun tengok sama. Kerana matahari naik bukan hanya naik di Madinah, di Hijaz saja. Dah tentulah belah Afrika pun tengok naik balik. Dah tentulah orang yang lebih timur daripada Hijaz rasa petang balik. Maka sebab itu riwayat ni dikritik. Ibn Katsir kata kita bukan meragui kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ni apa pun boleh jadi. Tuhan boleh tukar orang Yahudi jadi beruk, tak ada masalah, boleh jadi. Tapi bila mana riwayat ni datang hanya daripada satu jalan, sedangkan peristiwa ni peristiwa yang besar, sudah pasti ia menimbulkan syak, tanda tanya, riwayat ni bermasalah. Ustaz, yang riwayat belah bulan tu tak ada pun mutawatir. Belah bulan pun hebat juga. Belah bulan beza. Belah bulan orang duduk dalam rumah malam, bukan semua duduk kat luar. Tuan-tuan tengok bulan semalam? Siapa tengok bulan semalam? Saya pun tak tengok. Kan? Dia beza dengan matahari, yang mana matahari bila dia naik, dia terang balik. Elok-elok dah gelap, baru nak tidur, naik balik. Sama juga kes macam Nabi SAW solat tiap-tiap hari dengan para sahabat. Tak ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi melafazkan niat. Maka sebab itu pilihan saya, lafaz niat ni tak ada dalam solat. Lafaz niat ni tak ada dalam puasa. Yang ada pada tempat yang Nabi cakap, yang Nabi bagi tahu, iaitu haji dan juga korban dan akikah. Selain daripada tu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, kita pilih pendapat yang kata tak ada. Orang yang kata ada, pendapat yang kata lafaz niat ni ada, macam mazhab Syafi'i, dia cuba guna riwayat daripada anak murid Syafi'i, iaitu Ar-Rabi'. Dia kata Imam Syafi'i bila
nak solat dia akan kata bismillah muaddiyan li fardillah wa muwajjihan lil qiblah. Allahu akbar. Imam Syafi'i diriwayatkan oleh anak murid dia dengan sanad yang sahih daripada anak murid dia. Imam Syafi'i bila nak salat dia akan sebut bismillah dengan nama Allah, muaddiyan li fardillah, aku nak melaksanakan fardu Allah iaitu salat, wa muwajjihan lil qiblah, dan aku menghadap kiblat. Allahu akbar. Allah. Dia kata ini lafaz niat. Imam Syafi'i lafaz niat. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi dalam kitab yang kita bincang dulu ni, sifat salat Nabi, dia kata sanad ni daripada Imam Syafi'i sahih, tapi Imam Syafi'i bukan hujah. Perbuatan Imam Syafi'i bukan hujah. Kita menghormati al-Imam Syafi'i, tapi dia punya kalam bukan hujah, bukan dalil. Kita kena cari dalil untuk dia, tapi dalil tak ada. Maka kita menghormati Imam Syafi'i, cuma kita rasa yang ni bukan lafaznya. Tapi cara Syekh Abdul Aziz At-Tarifi jawab ni saya kurang setuju. Walaupun kita hormat Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, tapi cara jawab tu macam tak apa nak kena. Sebab apa tak apa nak kena? Ada jawapan yang lebih baik daripada tu. Kita tengok riwayat Imam Syafi'i. Tuan-tuan, Imam Syafi'i lafaz niat ke bukan ni? Yang kita belajar lafaz niat kat sekolah macam ni ke lafaz dia? Dah. Lafaz niat yang kita belajar di sekolah apa dia? Nawaitu fardadh dhahri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, kan? Ada lillahi ta'ala. Dia mesti sebut solat jenis apa, tunai ke, qada ke, mesti sebut lillahi ta'ala, mesti sebut makmum ke, imam ke. Tapi Imam Syafi'i masa dia lafazkan benda ni, itu bukan lafaz niat. Sebab dia kata bismillah dengan nama Allah, muaddiyan li fardillah. Aku, dia cerita kat diri dia, aku nak melaksanakan fardu Allah dan aku menghadap kiblat Allah. Katalah satu orang dalam exam, dalam periksa, dia kata tolong tuliskan lafaz niat. Dia tulis macam mana Imam Syafi'i sebut. Adakah dia dapat markah penuh? Dia tak dapat markah penuh. Ustaz mazhab Syafi'i kata ni tak betul. Ni bukan lafaz niat, walaupun yang sebut tu imam mazhab dia. Nampak? Maka lafaz niat wallahu ta'ala alam dalam salat, dalam puasa tak ada. Dalam zakat pun tak ada. Walaupun kadang-kadang kita tengok ambil tu, kita nak pergi bayar zakat fitrah kat dia, bukan main lagi dia salam. Salah anjuk tu. Tak ada. Beria kita ingat macam nak nikah lagi sekali. Tak ada. Nak bayar je lah. Orang tanya untuk apa? Zakat fitrah. Simple.